Okey, sekarang anda berada dekat anda punya SQL, paparan data, anda punya PHP admin, paparan database anda. Pastikan anda punya database dah siap. Dekat trigger, kemudian anda boleh susun anda punya jadual elok lah. Okey, ni hubungan relationship. Okey, pastikan kunci primer semua dah ada. Kemudian ini pula. Okey. So pastikan anda boleh dah buka. Bila anda dah buka anda punya kerja khusus yang masa anda buat form 4 tu, sambung saja dekat pasal 3.1. Okey, selepas dia ada pasal 3 tu, pergi kepada okey. So, admin lah. Okey. Sekejap.